Assalamualaikum guys. Hari ni Pak Murad nak masak lemak cili api ayam. Ni ayam So guys, ini cili api sama kunyit dah siap ni. Okey. Jadi Pak Murad tambah air sikit lah. Guys, ini nak masukkan ubi kentang. Dia dah mendidih ni. Dia dah lembut sekarang, kita masukkanlah santan ke apa ke. Masak lemak cili api ni senang kalau yang tahu. Tapi kalau yang tak tahu, tak dapat dia buat dah. Guys, ni Pak Murad masukkan santannya. Kacau dulu guys. Santannya sudah masuk. Masukkan garamnya. Ni. Secukup rasa guys. Jangan terlampau masin. Bila masin sekarang tak sedap kita makan. Pak Haji naik motor. Kalau dia ni tak ada, tak sedap kita makan tau. Pak Haji naik motor ni, taruhlah secukup rasa. Rasa dia guys. Rasa menyedapkan makanan. Ni kena taruh guys. Kalau tak taruh, tak rasa apa lauk kita. Lepas tu guys, ada asam kaping pun satu. Biar dia rasa tu ada sikit. Guys, ni dah masak ni guys. Ayam lemak cili api. Ni lah dia guys. Yang ayam lemak cili api dah masak ni. Ni lah dia. Mantap.